Chinese. You're from? Remember ex-Britarian now, Agenda Delhi. I told you Yeah, Agenda Delhi, yes. Nak tanyakan ada dalam Sina ke what are the papers yang siap pasal isu yang poster gambar you kononnya bakal jadi MB Johor tu kan. So can you comment when PKR tuduh UMNO buat, UMNO tuduh PKR buat. So macam mana how come boleh berlaku tu? Latihan saya sebagai peguam dan saya sudah belajar sejak dahulu, iaitu kalau kita tengok jenayah, ada jenayah berlaku, tengok apa motif, siapa ada motif untuk buat itu. Motif itu amat penting di dalam siasatan kes. Bagi saya, siapa dapat manfaat daripada ini? Siapa dapat advantage dari peristiwa ini selain daripada UMNO? Oleh kerana saya tahu saya tak boleh jadi Menteri Besar Johor. Saya lawyer, saya tahu. Tapi macam mana boleh kenapa gambar saya, Datuk Seri terpampang tu? Sengaja dibuatlah oleh orang yang ada motif. Motif itu untuk buat apa? Untuk mungkin orang Melayu kampung akan naik marah menghadap keadilan dan terhadap PKR. Okay? So you PKR memang tak ada, you don't know anything about this? Of course I don't know anything about it. I have nothing to do. So when you heard the news, saya nak membahayakan saya sendiri. Saya dengan gambar Sultan saya, Sultan Ibrahim. Johor, you should know. Pasti saya tahu kan. So bila Datuk Seri tahu pasal isu poster ni, what was your first sekarang reaction? saya bukan Datuk Seri, saya Datuk saja. Sorry. Tapi itu poster kata saya Datuk Seri. Okay, Datuk Seri Chua Ju Lim. So tidak ke Datuk nak ambil tindakan undang-undang terhadap? Saya sudah buat laporan polis. Di mana? Dengan pegawai di Johor. Daripada Balai Polis Matlamat. Bila tu tarikh? Hari itu. Hari itu sudah berapa hari sebelum ini. Saya sudah buat laporan polis. Dan saya minta polis buat siasatan yang berkaitan dengan itu. Saya nak tahu siapa yang bertanggungjawab ini. So because PKR tuduh UMNO, UMNO tuduh PKR, no? Apa? Alasan. Orang yang buat itu lempar batu, sembunyi tangan. Pandai dia. Orang yang mencetuskan api, yang menyorak api, itulah yang berlaku sekarang. Tetapi minta rakyat lagi, percaya tak orang saya buat? Untuk apa? Saya orang Melayu di Johor senang dengan saya. Dia tahu Chua Ju Lim tak akan buat perkara-perkara yang cicit ini. Setelah kejadian tu, macam mana hubungan Datuk dengan Sultan? Ada Sultan panggil Datuk ke? Tak ada. Kita dah mohon menghadap Tuanku. Nak buat penjelasan. Nak tunjuk. Jadi bukan kita yang buat. Siapa yang ada motif untuk buat itu? Oleh kerana UMNO sekarang dengan ketara mainkan perkauman. Dan di negara ini kita sudah dimalukan di mana pemimpin-pemimpin yang teratas di Johor main perkauman juga. Yang nak menapi-apikan orang Melayu khasnya di kampung terhadap keadilan. Walhal keadilannya adalah parti yang akan angkat martabat orang Melayu bukan saja di Johor, di seluruh Malaysia. Kita beri agenda untuk semua, khasnya kepada orang Melayu yang masih miskin, yang dimiskinkan oleh UMNO di luar bandar. Dan kerana mereka sekarang tak ada modal lagi, ekonomi sudah buruk, khazanah sudah dilemahkan, khazanah kita, perbendaharaan kita sudah dimusnahkan sehingga nak tarik balik subsidi daripada orang kampung. Orang kampung Melayu yang akan rasa bila inflasi naik, bila makanan naik, bila gula naik, beras sudah naik, petrol pun nak naik. Orang Melayu kampung yang akan sengsara. Datuk, tadi Datuk cakap dah mohon audience with the Sultan. Ya, so bila Datuk akan menghadap Tuanku?
untuk pulang kepada Kita mohon kepada baru-baru ni. keadilan. Bukan, mereka sudah bermesyuarat di Johor Bahru dan sudah mohon menghadap Tuanku untuk menjelaskan segalanya tentang peristiwa ini. Tapi tangkap orang yang ada motif. Thank you, Datuk. Terima kasih ya.